Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada rakan pengacara majlis yang telah pun dari awal menyiapkan satu momentum yang sangat kuat sebenarnya untuk mengeju dan juga mengajak hadirin sekalian untuk bersama berkumpul dalam satu diskusi forum yang sangat cantik yang kita namakan sebagai beramal dengan ilmu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan menjadi satu pertemuan yang sangat memberi manfaat kepada kita untuk kita sisipkan satu lagi nilai ilmu dalam kehidupan kita. Dan Alhamdulillah dengan ditemani oleh cuaca yang sungguh indah, sebenarnya kita berada dalam majlis ilmu dalam satu program diskusi bicara agama di Karnival Pendidikan 2011 peringkat Shah Alam yang dianjurkan oleh Kompleks Islam Al-Ittisam yang telah pun wujud sejak pada tahun 1996, bermula sebagai sebuah surau dan akhirnya dimakmurkan oleh karya di sini dan kini mempunyai visi dan misi untuk menjelmakan sebuah kompleks Islam yang serba moden insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang diungkapkan, apa yang diperkatakan oleh sebahagian daripada nazir masjid dan juga ahli jawatankuasa masjid serta para petugasnya untuk membangunkan rumah Allah secara sistematik ini insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan, pada malam ini kita akan langsungkan satu perbicaraan yang saya fikir sangat penting dan telah pun diperkenalkan oleh kita punya pengurusi majlis tadi. Dan sekali lagi saya perkenalkan ahli panel kita pada malam ini adalah Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau merupakan pensyarah Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia, kampus antarabangsa di Kuala Lumpur, dan akan bergabung dengan yang berbagai Ustaz Muhammad Ridwan Zainal Abidin, pendakwah muda yang saya fikir sangat elok sesuatu untuk kita pelajari daripada kedua-dua mereka. Dan pada malam ini kita akan bercakap tentang satu topik yang kita namakan sebagai beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu merupakan satu perkara yang sangat penting dalam pemahaman kita, bagaimana kita menjalankan satu-satu ibadah itu tanpa kefahaman, tanpa ilmu yang sewajarnya. Dan apakah ritual yang kita lakukan itu, ibadah yang kita lakukan itu akhirnya akan menjadi satu bentuk ritual saja tanpa pemahaman, tanpa ilmu yang sewajarnya. Jadi apakah ia juga berkait rapat dengan Islam keturunan yang sedang kita warisi pada ketika ini, yang akhirnya menjadikan kita rasa selesa, tidak mahu lagi memperdalami ilmu agama dan sebagainya. Maka segala perlakuan ibadat yang kita lakukan kita sangat mudah dan segala-galanya mudah bagi kita. Dan ini merupakan salah satu daripada amalan yang sangat bahaya daripada kita menelan bulat-bulat amalan yang tidak disertakan dengan kefahaman ilmu. Nah, pada malam ini kedua ahli panel kita akan cuba untuk memberikan pandangan mereka tentang topik yang akan kita perkatakan. Hadirin yang dimuliakan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mulakan dulu dengan Ustazah Nur Hafizah Musa untuk round kita yang pertama pada malam ini. Dan selain daripada itu juga, selepas daripada program ini, insya-Allah saudara-saudara boleh memberikan soalan dan mungkin barangkali ada soalan yang nak dikemukakan, sama-sama kita berikan dan insya-Allah akan dapat dijawab oleh kedua-dua ahli panel kita. Baik, saya nak bagi kepada Ustazah Nur Hafizah Musa. Kalau kita lihat Ustazah, kenapa ilmu itu beribu kali ditekankan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam? Apakah ia amalan dan apakah ia ilmu, dan bolehkah kedua-dua ini, iaitu amalan dan ilmu ini, dipisah-pisahkan? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengerusi forum kita pada malam ini, rakan panel Ustaz Rizwan, seluruh ahli jawatankuasa yang terlibat dalam menganjurkan forum ini, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, saya sangat suka
semasa mendapat tajuk forum pada malam ini, yang biasanya saya berforum tajuknya sangat dahsyat bunyinya. Ya, tentang kalau yang baru-baru ni di Perlis, tajuknya budaya dijunjung, gagasan didokong. Ya, saya pun tak faham tajuk apa nak hurai macam mana, ya. Tapi subhanallah, tajuk yang dipilih oleh TTDI Jaya ni bunyinya sangat senang. Ya, tentang ilmu dan amal. Tetapi penghayatannya tuan-tuan dan puan-puan tak semudah yang kita sebut. Secara asasnya menuntut ilmu merupakan wajib kepada seluruh muslimin dan muslimat. Tapi suka saya nyatakan di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada suatu hadis yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia, masyarakat ini, orang-orang Islam, muslimin dan muslimat, dari segi hubungannya dengan ilmu, dari segi caknanya dengan ilmu, dari segi suka tak suka dengan ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan kita semua kepada 3 golongan. Bagaimana boleh berlaku 3 golongan ini? Yang menariknya ia berlaku sendiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam Masjid Nabawi. Ya, Nabi duduk yang kemudiannya Nabi nak menyampaikan ilmu kepada seluruh muslimin muslimat ketika itu. Maka datanglah 3 orang. 3 orang yang menjadi sampel kepada umat ini sampai ke akhir zaman. Orang yang pertama, bila dia lihat ada laluan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nampak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tempat kosong. Lalu orang itu duduk depan sekali, betul-betul menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pula orang yang kedua. Ya, datang orang yang kedua, dia tengok, oh Nabi nak mengajarlah. Tapi dia tak duduk dekat depan walaupun ada ruang kosong. Sebaliknya dia duduk di belakang orang yang pertama tadi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, lalu pula orang yang ketiga. Dia terpandang Rasulullah dengan para sahabat, tapi dia tergesa-gesa meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan majlis ilmu itu. Lalu timbullah suatu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ala ukhbirukum anin nafari thalathah. Wahai sahabat-sahabatku, nak tak aku beritahu kamu tentang kumpulan 3 jenis manusia yang kamu akan jumpa sepanjang zaman. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Satu golongan yang kamu nampak, bila dia nampak majlis ilmu, lalu dia cari ruang kosong supaya boleh berada depan sekali dengan Tok Guru. Nabi kata, orang ini adalah orang yang sedang mencari kedudukan di sisi Allah. Alhamdulillah ya, duduk depan sekali. Ya, duduk belakang, depan tu kosong lagi tu. Ya. Ya, adapun bila Allah mengetahui yang dia pergi depan sebab mencari kedudukan di sisi Allah, fa'awahullah, maka Allah juga sedang memberi satu kedudukan yang tinggi kepada orang yang di depan. Wa ammal akhar, yang kedua tadi. Ya, yang walaupun ada kosong kat depan, duduk belakang lagi. Fastahya. Saya tak kata orang sini, ni zaman Nabi, ya. Fastahyallah. Yang kedua tadi segan-segan, malu-malu nak duduk depan. Fastahyallahu minhu, maka Allah juga segan-segan nak bagi nikmat dengan dia. Segan-segan Allah nak bagi ilmu dengan dia. Segan-segan Allah nak bagi hidayah kepada dia. Wa ammal akhar, adapun sampel yang ketiga tadi, fa'aradallahu anhu, dia nampak majlis ilmu, dia tinggalkan majlis ilmu tersebut. Nabi kata fa'arad, dia berpaling daripada Allah, maka Allah berpaling daripada dia. Wal'iyazu billah.
bukan kecil tuan-tuan, puan-puan, soal kesukaan kita dengan majlis ilmu. Kesukaan kita kepada ilmu. Ya, bukan saya yang pandai-pandai kata, tapi hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagai mukaddimah dan alhamdulillah di hadapan kami semua ini adalah para pencinta ilmu. Ya, walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tersebut belum apa-apa di sisi Allah, kerana ada yang Allah ingin lihat daripada ilmu yang telah kita ketahui. Katakanlah saya buat satu formula, A campur B sama dengan C. A itu apa ya? A itu ialah ilmu. Campur B. B itu apa? B itu rahsia lagi. C adalah amalan. Ilmu campur rahsia sama dengan amalan. Agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan, apakah rahsia B tersebut yang boleh menjadi jawapan kepada persoalan ini? Kenapa manusia berilmu tapi payah nak beramal? Sedangkan amal adalah buah daripada ilmu. Ya, maka di sana ulama menyatakan sebagai memahami daripada ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. A itu adalah ilmu, B itu adalah rasa takut kepada Allah. Baru datang C, iaitu amalan. Rata-rata kadang-kadang kita lihat manusia itu berilmu. Dan ini peringatan pada kami semua di atas pentas ini. Ya, ilmunya dah ada, pemahamannya bagus. Tetapi tidak ada nilai rasa takut kepada Allah, lalu amalannya kurang. Kalaupun beramal, tak boleh nak istiqamah. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cuba mengambil contoh tentang istiqamah. Tak payah kita ambil amalan yang berat-berat, yang hebat-hebat sangatlah bunyinya. Saya cuma nak bertanya kepada kita semua dalam majlis ini, ya, tentang satu amalan yang bukan main lagi kita membicarakannya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa semua orang lah dah pernah dengar soalan ni. Ya, ustaz, ustazah, mana yang betul? Mana yang afdal? Sembahyang witir tu lepas tarawih ke lepas saya bangun qiyam? Dia kata. Ya. Nak tahu sembahyang witir lepas Ramadan ke lepas qiyam? Kalau saya buat dua-dua sekali, salah ke boleh? Beria-ria kita bertanya pada bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan cuba tanya pada diri sendiri, siapakah di kalangan kita yang masih istiqamah menjaga salat al-witir setiap malam hingga ke hari ini? Ya, atau dia menjadi suatu ilmu yang amalnya hanya bermusim pada bulan Ramadan dan kemudian jatuh nilainya pada bulan-bulan yang lain. Inilah saya nak bagi tahu rahsia ulama-ulama dulu, rahsia salafus salih dulu. Ilmu mereka membuahkan rasa takut kepada Allah. Ustazah ambil contoh seorang wanita yang solehah di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya, dia datang daripada jauh nak cari tuan guru yang namanya Imam Ahmad ini. Semata-mata nak bertanya, tuan-tuan, dia nak tanya, wahai Tok Guru, saya ni kerja saya menenun kain untuk dibuat baju. Jadi bila malam saya tenun kain, saya gunakan pelita yang ada minyak dalam tu. Ya, apabila pelita itu habis minyaknya, lalu saya menenun kain di bawah bantuan samar-samar cahaya bulan. Lalu timbullah, maknanya hasilnya ada baju hasil tenunan yang masa tenun dengan minyak, dengan pelita minyak tanah. Ada baju yang hasil tenunan daripada cahaya bulan yang samar-samar. Lalu saya datang dari jauh Tok Guru untuk bertanya kepada kamu,
boleh tak saya jual baju itu dengan harga yang sama? Kata Imam Ahmad, tak boleh jual harga sama. Sebab yang kamu buat, suruh berhenti dah ni ya. Sebab yang kamu buat dengan cahaya pelita itu halus hasil tenunannya berbanding dengan kamu tak berapa nampak di bawah cahaya bulan. Lalu kualitinya tak sama, maka harganya juga tidak sama. Tuan-tuan dan puan-puan, takkan dia datang jauh untuk bertanyakan soalan ini kecuali dalam jiwanya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terambil hak yang bukan haknya. Kerana di sana Nabi SAW bersabda yang mana maksudnya, jangan ada seseorang di antara kamu yang mengambil hak orang mukmin yang lainnya. Kerana siapa yang mengambil hak orang mukmin yang lain atau mengambil tanpa hak, maka diwajibkan dia masuk neraka, diharamkan dia masuk syurga. Sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau benda tu ambil sikit-sikit je macam mana? Nabi kata, walaupun yang kamu ambil itu sebatang kayu sugi. Walaupun yang kamu ambil itu sebatang kayu sugi, tapi itu bukan hak untuk kamu ambil. Maka daripada hadis ini, setelah mengetahuinya, si wanita solehah ini rasa takut kepada Allah, sanggup musafir untuk bertanya kepada Tuan Guru Imam Ahmad Ibnu Hanbal satu persoalan yang mungkin remeh pada kita, tapi sangat berat pada orang-orang yang berilmu beserta takut kepada Allah. Lalu jadilah amalannya amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu sebagai muqaddimah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustazah yang telah menyampaikan satu sisipan permulaan yang saya fikir sangat penting untuk kita memahami topik ini dengan sebaik mungkin. Jadi 3 cerita yang disampaikan daripada 3 golongan itu tadi sebenarnya merupakan satu perkara yang sering terjadi dalam masyarakat, sering terjadi dalam umat Islam, dan cantiknya pada malam ini kita dapat melihat dan kita menilai serta kita melakukan check and balance mula apakah ianya turut akan untuk membabitkan dalam kehidupan kita seharian. Baik, itu daripada kupasan dan juga cerita yang telah pun disampaikan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa. Baik, saya nak beralih kepada ahli panel yang kedua, iaitu Ustaz Muhammad Ridwan. Ustaz, kalau kita lihat kenapa sering terjadi seseorang beramal tanpa ilmu dan mereka beramal secara ikut-ikutan, dan bagaimana keadaan ini boleh terjadi, dan yang malangnya terus terjadi dan terus terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada-dada kami, ya Allah permudahkan segala urusan kami, bukakan pintalan lidah kami agar manusia memahami segala perkataan kami. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara tuan pengerusi dan juga sahabat panel Ustazah, ya, dan sekalian tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, dan para nazir masjid dan ahli jawatankuasa masjid yang hadir sama-sama di sini, dan para jamaah-jamaah masjid, qaryah masjid di sini, kita ucapkan mudah-mudahan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dilimpahi dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan datang beramai-ramai pada malam minggu ini, meninggalkan keenakan-keenakan hidup di dunia, di rumah masing-masing dengan kelazatan menonton TV dan sebagainya, tapi tinggalkan semua itu untuk datang ke majlis yang dipanggil oleh Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ni berkumpul di sisi Allah dalam keadaan begini, di dalam jannatul ma'wa wa ala di akhirat nanti insya-Allah, ya. Jadi
atas apa yang telah dibahaskan, dibukakan oleh ustazah kita yang panjang lebar, yang subhanallah sebagai pembukaan yang jelas, yang terang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka ditambah lagi oleh tuan pengerusi majlis kita dengan persoalan tentang orang-orang yang beramal tetapi tanpa ilmu. Beramalnya tanpa ilmu, kemudian beramal ikut-ikutan. Ini dah jadi budaya dalam masyarakat Islam kita, terutama sekali di tempat kita lah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Banyak yang beramal ikut-ikutan. Beramal dalam keadaan, kata Imam Syafi'i, dia beramal membuta tuli. Ikut buat, tengok orang buat, maka ramai yang buat, dia buat. Kalau ada yang tak buat, maka dia ikut, yang tak buat ditinggalkan. Dan seperti mana dikatakan oleh ustazah tadi, bermusim-musiman. Itu juga termasuk dalam golongan orang-orang yang mengikut-ikut. Yang beramal dipanggil sebagai beramal ikut-ikutan, bermusim-musiman dan sebagainya. Kenapa yang berlaku begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Macam mana yang boleh jadi begitu? Kerana kita tengok keadaan-keadaan semasa, termasuk kita semua yang berhadir di sini, yang timbul nampak tanda jelas sangat-sangat yang amal ibadat ramai di antara saudara mara kita dan ahli-ahli jamaah kita yang beramal mengikut-ikut. Kita nampak tanda dia, iaitu apabila timbul sesuatu isu yang ditimbulkan oleh orang-orang ataupun golongan-golongan tertentu yang mengatakan tentang pendapat-pendapat amalan ini, yang mengatakan tak boleh, ada yang kata boleh dan sebagainya, timbul pencanggahan. Maka timbul berbagai-bagai reaksi daripada golongan-golongan orang-orang yang beramal. Ada yang cepat-cepat tinggalkan amalan tu, ada pula yang bergaduh sama sendiri. Maka ini semua yang berlaku kerana beramal ikut-ikutan. Beramal tanpa ilmu. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-a'malu bila ilmi dalalun syadid. Beramalnya seseorang itu, orang Islam termasuk kita semua yang beramal tanpa adanya ilmu pengetahuan, dalalun syadid. Maka sesat, teramat-amat sesat orang itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Jadi na'udzubillah, minta lindung kita daripada golongan orang-orang yang beramal, banyak ke masjid, banyak melakukan ibadah-ibadah nawafil, tetapi sesat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita amat takuti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kenapa timbul begitu? Persoalan kenapa timbul macam tu? Kenapa timbul perkara-perkara yang ikut-ikutan ni? Sedangkan kita tengok wadah-wadah ilmu, majlis-majlis ilmu banyak sangat-sangat. Inilah apabila Nabi SAW cakap, kita tak berapa nak dengar. Nabi SAW bagi tahu dah, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Nabi suruh jadi orang alim. Kita nak jadi orang alim. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir ni semua dalam hati ada keinginan nak jadi orang alim. Betul tak betul agak-agaknya tu? Betul ya? Nak jadi alim, nak jadi ulama. Sebab tu saya pergi mana-mana pun tempat saya berceramah lah Tuan Haji Makno, Ustazah ya. Bila saya pergi mana-mana saya akan tanya dulu. Sebelum saya nak start kuliah, sebelum saya nak start ceramah ni, saya tanya yang datang semua ni ada tak dalam hati niat nak jadi ulama? Kalau tak ada niat nak jadi ulama, maka tu saya duduk, boleh balik. Maka orang terkejut, pasal apa pula nak kena niat jadi ulama? Kan nak mengaji je, nak dapat redha Allah dan sebagainya. Sebab nak jadi, kita belajar sebab nak jadi ulama ni kerana ada banyak sebab. Yang pertama sekali sebab Allah Ta'ala sendiri bagi tahu. Yang disebutkan firman Allah oleh ustazah tadi, iaitu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di sisi para hamba-hamba Allah adalah ulama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengaji tak ada teringin nak jadi ulama, maksudnya kita tak teringin nak jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ada niat nak jadi ulama. Mesti ada niat nak jadi orang alim, nak jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan ulama, kalau bukan orang alim, kalau bukan orang yang ada ilmu, maka tak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ustazah kata tadi, tak timbullah amal ibadat nanti. Ni yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Datang dengan kuliah, pasal apa datang kuliah ni? Alah saja nak tunggu isyak sekarang. Saja tak ada apa-apa nak buat, duduklah dengan ustaz ni berceramah. Tak ada keinginan saya datang mengaji sebab nak jadi orang takut pada Allah, nak jadi ulama. Tak ada keinginan begitu. Maka sebab tu duduk mengaji bertahun-tahun, tanya faham tak? Faham. Bila tanya balik apa dia? Entah. Dia tak tahu apa dia mengaji. Sebab niat nak jadi seorang ulama itu tak ada. Kemudian yang kedua, kenapa nak kena niat nak jadi orang alim? Kenapa datang belajar nak niat jadi ulama? Kenapa? Sebab Nabi SAW sendiri bersabda. Nabi sendiri bagi tahu kepada kita semua, al-ulama warasatil anbiya. Al-ulama warasatil anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tak ada teringin nak jadi ulama, tak ada keinginan dalam hati nak jadi ulama, bermaksud tak teringin kita nak jadi pewaris Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan tanya diri masing-masing, dahlah kita tak hidup dengan Nabi SAW, dahlah tak berjuang sama-sama berperang dengan Nabi SAW, dahlah tak dapat tengok rupa Nabi SAW, dahlah tak dapat nak membela akan perjuangan Nabi SAW ketika baginda masih hidup, takkan sekarang ni kita tak nak jadi penerus perjuangan Nabi SAW. Maka sebab itu kun aliman. Jadi orang alim, kata Nabi SAW. Jadi bila ada ilmu, jadi orang alim, maka tak akan terbit keraguan dalam hati. Tak akan terbit was-was dalam hati. Tak akan timbul masalah bila timbul pendapat-pendapat yang bercanggah. Ya, sebab sekarang ni, ya Allah, banyak orang-orang alim, banyak ulama-ulama, banyak. Jadi macam-macam pendapat yang keluar. Jadi kalau kita tak ada pegangan ilmu, tak jadi ulama, tak jadi orang alim, timbul macam-macam persoalan, kita akan jadi pening. Itu yang kadang-kadang timbul. Dia kata, ustaz, saya bukan tak nak mengaji, Tuan Haji. Saya bukan tak nak mengaji datang masjid dengan ceramah. Dia kata, saya tak datang mengaji, saya tak pening. Datang mengaji, pening lagi, dia kata. Sebab macam-macam pendapat yang timbul. Jadi tak ada masalah sebenarnya kalau kita benar-benar mengisi dada kita dengan ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian yang kedua, Nabi kata tak dapat jadi orang alim au muta'alliman. Jadi orang yang menuntut ilmu, macam tuan-tuan dan puan-puan dan saya dan sekalian ni, kita masuk golongan kedua, iaitu muta'alliman. Sebab kalau nak jadi orang alim, macam mana nak melompat lari-lari jadi orang alim terus? Kena jadi muta'alliman. Jadi orang yang menuntut ilmu. Macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir ini, mudah-mudahan termasuk golongan yang kedua di sisi Nabi SAW, iaitu muta'alliman. Iaitu orang yang datang, jumpa, datang duduk dalam forum ni, datang masjid surau, nak dengar kuliah sebab nak dapat ilmu, sebab nak jadi ulama tadi. Maka insya-Allah itu kedudukan yang kedua. Ataupun Nabi SAW kata, aw mustami'an. Kalau tak dapat juga jadi orang alim, tak dapat jadi orang yang belajar, mustami'an. Jadi orang nombor tiga. Orang nombor tiga ni Nabi SAW kata mustami', orang yang mendengar. InsyaAllah malam ni pun tuan-tuan dan puan-puan, ada muta'alliman, ada yang mustami'an. Muta'alliman tu yang catik macam-macam tu kan, yang tulis macam-macam. Yang mustami'an, yang duduk dengar, itu mustami'an. InsyaAllah nombor tiga dapat masuk juga dalam buku jadi mustami'an. Tapi Nabi SAW kata tak dapat juga jadi mustami'an. Ini kes parah ni, mustami'an pun tak boleh. Nabi kata yang keempat, yuhibban. Jadi orang-orang yang kasih kepada ilmu. Jadi orang-orang yang cinta dan kasih kepada majlis ilmu. Dia suka kalau masjid surau buat majlis ilmu. Dia tanya, ada apa malam ni? Dekat surau, dekat masjid di DDI Jaya ni, ada apa? Ada forum, ada majlis ilmu. Oh, saya suka majlis-majlis macam tu. Tapi bila orang ajak main pergi, tak apalah, pergilah dulu. Ini orang macam ni. Orang nombor 4 ni, yuhibban. Dia suka, dia sayang. Kadang-kadang dia hantar kuih, Tuan Haji. Dia hantar kuih je, sponsor untuk makan malam bagi ustaz-ustaz yang datang ceramah. Tapi dia tak datang, kuih sampai dulu. Tak apalah, alhamdulillah. Jadi orang ni orang yang sayang kepada majlis ilmu, kata Nabi SAW. Tapi Nabi kata jangan jadi orang yang nombor 4. Jangan jadi orang keempat. Kenapa? Sahabat tanya, Rasulullah kata sebab alim pun tidak. Dia bukan ulama, dia bukan orang alim. Dahlah bukan orang alim, belajar pun tak mau. Muta'alliman pun tak nak. Dalam belajar pun tak nak, dengar pun tak mau. Dan akhir sekali dia tak suka, bahkan dibenci kepada majlis-majlis ilmu, bahkan dibenci kepada jalan-jalan ilmu, bahkan dibenci pada para ulama, bahkan dibenci orang-orang yang bercakap meneruskan perjuangan Nabi SAW. Orang yang ini, kata Nabi SAW, termasuk dalam golongan yang mendapat kecelakaan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi ini yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang kita buat majlis malam ni, terang-terangkan tentang ilmu, cerita pasal ilmu, cerita amal dan ilmu. Bukan pasal apa? Kerana kita nak balik ikut dengar cakap Nabi SAW agar selamat tuan-tuan dan puan-puan dunia akhirat. Kenapa selamat dunia akhirat? Kerana di dunia dengan ilmu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan terjebak ke jalan-jalan yang salah. Tak akan terjebak ke jalan-jalan yang merosakkan diri kita, membinasakan diri kita. Dan di akhirat macam mana boleh selamat? Kerana di akhirat nanti amal-amal ibadat yang kita buat di dunia dengan ilmu adalah amal ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirat akan dapat keredaan Allah Jalla wa Ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni ada banyak pusingan Tuan Haji. Jadi kalau cerita seorang-seorang tuan-tuan dan puan-puan, kesian Tuan Haji, kesian Ustazah, kesian tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi cukup sampai situ sebagai pembukaan, mukaddimah. Tapi nampak-nampak macam mukaddimah, bukan mukaddimah dah. Macam dah nak ujung-ujung dah rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi insya-Allah kita serah kembali kepada Tuan Haji Makno. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Ridwan di atas kupasan beliau itu tadi. Dan saya nak tanya kepada penonton, boleh tak kalau kita berhenti sekarang? Boleh tak kalau kita berhenti sekarang? Tak boleh ya? Tengah sedap kita kena teruskan. Alhamdulillah. Saudara yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya biasa melihat satu-satu perkara event yang dilangsungkan yang dihadiri oleh puluhan ribu, barangkali lebih daripada itu. Dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang biasa berlaku. Tapi kalau kita tengok dalam konteks kedudukan kita hari ini, walaupun kita tak ramai, tetapi kadang-kadang jumlah yang besar itu bukanlah melambangkan kejayaan. Dan jumlah yang kecil itu bukanlah melambangkan kegagalan. Yang dipaparkan ini sebenarnya merupakan salah satu daripada usaha kita untuk mencari ilmu. Seperti Ustaz katakan tadi, jauh kita datang, kita tinggalkan segala keseronokan yang ada pada malam minggu untuk semata-mata mendengar dan menadah ilmu. Baik, saya nak pergi kepada Ustazah. Kalau kita lihat satu soalan yang sangat mudah yang saya nak tanya. Apakah hukumnya beramal tanpa ilmu? Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Noor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum tidak mengamalkan ilmu? Macam tu Tuan Haji ya? Lebih kurang dia. Kita balik tu, ya. Ataupun beramal tanpa ilmu yang telah disebut oleh ustaz tadi, ya. Ada ilmu tak ada amal. Kedua-duanya ini boleh dijawab bila kita memahami suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana maksudnya ialah barang siapa yang bertambah ilmu, ya, Allah dah bagi dia ilmu, tetapi tidak bertambah amalannya, tapi tidak bertambah petunjuk hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang tidak bertambah juga sifat zuhudnya kepada dunia, maka sebenarnya tidak ada apa yang bertambah kepadanya kecuali bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang tak boleh lari, ilmu mesti ada amal, amal mesti daripada ilmu, itulah Islam. Ya, kalau ilmu tidak ada amal, tadi telah disebut oleh Nabi, bukan makin baik, bukan makin dekat, tapi makin jauh daripada Allah. Dan di sana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang bermaksud, kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, iaitu ilmu yang tidak diamalkan. Dan bukan setakat tidak diamalkan tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang tidak diamalkan dengan ikhlas kepada Allah. Walaupun amalnya banyak, tetapi kalau tidak ikhlas kepada Allah, maka tiada langsung nilai walau sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya suka nak membawa kembali suatu kisah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi cuba menggambarkan dengan mengambil 3 contoh untuk kita semua memahaminya. Ya, 3 contoh orang yang akan berdiri di hadapan Allah di akhirat nanti. Orang pertama dipanggil oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memulakan prosedur perbicaraannya. Bagaimana prosedurnya tuan-tuan dan puan-puan? Allah akan sebut semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba Allah tadi. Sampailah hamba Allah itu kata, benar ya Allah, semua nikmat itu daripada kamu. Maka kemudian Allah bertanya, baik hambaku, lalu apa yang telah engkau lakukan di dunia menggunakan nikmat-nikmat itu? Ya, kata orang yang pertama, amalanku di dunia, aku sama-sama berjuang dengan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga aku berperang menentang musuh. Dan aku mati dalam peperangan tersebut. Subhanallah, cukup hebat amalan dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya bagi borang register nama nak pergi Palestin, agaknya ramai mana yang sanggup daripada TTDI ni agaknya. Ya, semua ya yang ada ni, ya, insya-Allah. Tapi nak bagi tahu, orang pertama tadi dah kata depan Allah, masa dekat dunia amalanku berjuang, berperang dan mati dalam peperangan.
Lalu dia berkata di hadapan Allah, wahai Allah, semua ini aku lakukan amalan tersebut untuk mencari keredaan-Mu. Tengok ya tuan-tuan dan puan-puan, manusia ini, kita semua ini kalau setakat mengaku sesama kita, oh ikhlas ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan datang forum malam ni, ikhlas ke tak ikhlas ni? Tengok, biasa. Ya, setakat mengaku ikhlas sesama kita ni benda biasa sangat. Sebab hujung jatuhnya manusia tak malu mengaku depan Allah yang dia lakukan amalan tersebut kerana Allah. Kemudian Allah menjawab, tidak. Kamu bohong, kamu dusta. Jauh dalam hati kamu, kamu berharap agar orang lain memanggil kamu seorang pejuang yang berani. Dan kamu dah dapat gelaran itu di dunia, maka sekarang tidak ada apa-apa bahagian untuk kamu lagi kecuali neraka Jahannam. Wal'iyyazubillah. Dipanggil orang kedua yang ada kaitan dengan apa yang Ustaz Rizwan sebut tadi. Orang kedua dipanggil oleh Allah, kamu buat apa dekat dunia? Apa amalan kamu? Dia kata, wahai Allah, aku ini aliman. Aku ni orang alim. Muta'alliman, bermula alim tu dengan sebab aku belajar. Sampai aku jadi orang alim yang ajar pula kepada orang lain. Aku banyak baca Al-Quran. Macam biasa, dia kata depan Allah, semua ini ya Allah, aku lakukan kerana-Mu. Allah kata tidak. Jauh dalam hati kamu. Kamu mengharapkan amalan-amalan tersebut agar manusia mengatakan, manusia memanggil kamu, manusia menggelar kamu. Masya Allah, alimnya Tuan Haji ni. Alimnya ustazah ni. Alimnya Pak Kiai ni. Dan kamu dah dapat gelaran itu di dunia, kata Allah. Maka di akhirat tidak ada apa-apa lagi bahagian untuk kamu kecuali neraka Jahannam. Wal'iyyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah, dalam kita membicarakan ilmu dan amal, nampaknya tak boleh lari daripada membicarakan tentang ikhlas dalam amalan yang kita lakukan sebagai buah daripada ilmu campur takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau tidak, tak ada apa yang kita dapat. Ya, hebat macam mana pun tak dapat apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah saya tanya pada tuan-tuan malam ni, ya, saya katalah ambillah satu contoh, katalah siapa nak jadi contoh dekat sini. Tuan Haji Osman contoh. Ada nama Haji Osman sini? Kalau ada tu bukan kebetulan tu ya. Tuan Haji Osman. Tuan Haji Osman ini dipuji, dipuja, ya, dikenali oleh satu dunia. Barack Obama kenal, Israel kenal, ya. Habis semua orang kenal kerana sumbangannya barangkali kepada dunia ini. Tapi saya nak tanya, katalah tuan-tuan semua inilah adalah Haji Osman tadi. Ya, soalannya, mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak? Nakkan pujian daripada satu dunia kah? Ataupun pujian dan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala? Daripada mana? Daripada Allah. Bagus sungguh. Ni memang alim belaka ni Ustaz. Ya? Patut tak datang tadi. Ya? Secara sedar tuan-tuan, memang orang akan jawab, oh mestilah pujian daripada Allah. Tapi sedar tak kita, kadang-kadang kita jauh lebih hina daripada itu. Kita bukan mengharapkan pujian satu dunia. Kadang-kadang kita lakukan semata-mata nak 3 orang puji kita. Semata-mata nak Tuan Haji moderator puji kita. Semata-mata nak orang Taman TTDI je puji kita. Bukan satu dunia tuan-tuan. Sanggup kita gantikan dengan keredaan dan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sama-sama kita insafi. Kena nilai balik, kena muhasabah balik. Ya Allah, aku betul dah ada ilmu. Aku betul dah banyak beramal. Tapi di mana amalanku ini di sisimu ya Allah? Kalau tidak ada sifat ikhlasnya
yang langsung tidak ada disekutukan dengan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita telah berilmu, ya, telah beramal, maka harus kita ingat di sana suatu ayat Al-Quran dalam suratul A'raf ayat 176. Ya, sebagai renungan penutup pada pusingan kedua bagi saya ni, ya. Renungan untuk kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya, supaya kita faham bila Allah beri kita ilmu, ya, banyak benda kita dah tahu. Itu sebenarnya tanda yang Allah ingin mengangkat darjat kita di sisinya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan sebarang pilihan. Ya, bukan mudah-mudah sebenarnya orang nak suka dengan ilmu, nak buka buku, nak mentelaah ilmu, nak dengar masuk kereta, tak nak dengar lagu-lagu yang bukan-bukan, nak dengar kaset ceramah, buka CD, buka komputer, nak tengok ceramah-ceramah dalam internet. Bukan mudah. Ini pilihan dan hidayah daripada Allah. Ya, dikala ramai yang rosak kerana teknologi, tiba-tiba kita menggunakan teknologi untuk mendengar ilmu, maka yang disebut dalam ayat ini ialah walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami sedang mengangkat darjat manusia ini dengan ilmu. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi saat kami angkat dia dengan ilmu, manusia itu memilih untuk tersungkur di atas tanah kehinaan. Allah dah bagi ilmu tapi kita hina lagi. Kita yang pilih. Kenapa? Wattaba'a hawahu. Sebab dia ikut hawa nafsu. Ini suatu penyakit orang berilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada nilai orang ada ilmu kalau sama naik ilmu, sama naik juga, sama besar juga dengan nafsu yang diikutkan oleh manusia tersebut. Sedangkan Allah nak memuliakan kita, tangan-tangan kita pula lah kerana terpesona dengan nafsu, lalu kitalah yang menghinakan diri kita sendiri dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kita dengar dah elok-elok dah, ya, reputasinya baik, orang alim, tiba-tiba hujungnya sebab ikut hawa nafsu, ya, keluarlah pula cerita yang bukan-bukan. Ya Allah, tak sangka tu Haji tu, ya, ingatkan serban je besar, rupanya nafsu pun besar. Contoh, ya, orang TTDI ni tak, ya. Tuan-tuan, akhirnya bukan Allah yang menghina kita. Allah dah muliakan dengan ilmu, tapi manusia itu yang hina kerana wattaba'a hawahu, mengikut hawa nafsu. Wallahu a'lam. Itu dia tadi huraian dan juga jawapan yang diberikan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa dalam round yang kedua itu tadi. Baik, Ustaz Ridwan, kalau kita bercakap tentang topik ini, beramal dengan ilmu. Kadang-kadang orang melakukan haji dan umrah, apabila kalau ditanya, kenapa anda melakukan tawaf? Dia kata sebab orang buat, saya buatlah. Sebab kalau kita tanya dia kenapa anda melontar, dia kata sebab orang melontar, saya pun melontar. Sebab itu yang disuruh, itu yang saya lakukan. Jadi kadang-kadang bagaimana situasi keadaan seperti ini boleh terjadi, Ustaz? Dan bagaimana cara kita untuk memperbetulkan keadaan ini supaya ibadat itu benar-benar dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih Haji. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimah sekalian, jadi setelah kita dengar Ustazah katakan ditambah dengan round pertama dan kedua dan masuk kedua untuk saya pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya tentang persoalan yang dikatakan oleh Tuan Haji Makno tentang orang buat ibadah, tanya kenapa semayang sebab mak bapak dia semayang, kenapa buat ini sebab atuk nenek dia buat, kenapa pergi haji sebab ini dan sebagainya. Itu yang dipanggilkan saya katakan awal tadi, iaitu ikut-ikutan. Yang beramal ikut-ikutan, beramal menjadi adat. Terlupa kaedah asal kehidupan kita, segala apa yang kita lakukan adalah merupakan ibadah. Yang Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia, iaitu bila terlupa asal usulnya. Terlupa datangnya, terlupa tujuannya, terlupa misinya, visinya, terlupa kerja-kerjanya, terlupa yang Allah katakan, aku tidak jadikan jin manusia melainkan untuk beribadah kepada aku.
Dan bila nak beribadah, nak hambakan diri kepada aku, kata Allah, mesti dengan ilmu pengetahuan. Tak boleh sebut aku hamba Allah tapi tak tahu apa yang dimaksudkan dengan kehambaan itu. Maka sebab itu yang timbul bila manusia terlupa ibadahnya, terlupa kehambaannya, sifat asalnya kehambaan kepada Allah, maka manusia buat ikut hawa nafsu, kata ustazah tadi. Kenapa pergi haji? Sebab duit ada, dia kata. Kenapa pergi haji? Sebab itu memang dah kena buat. Tak buat nanti berdosa, itu baik sikitlah, kan? Kemudian ada pula lagi, kenapa pergi, kenapa buat tawaf 7 kali? Sebab tak tahu, sebab semua orang yang pergi ni semua buat macam tu. Jadi maksudnya kalau ada di antara orang dia nampak yang buat pelik sikit, buat 3 kali, dia ikut yang 3 kali tu, ikut tawaf dia. Jadi ini yang dipanggil orang yang beramal, amal ikut-ikutan. Amal yang Imam Syafi'i kata tadi memang disesat orang ni. Sebab apa sesat? Sebab dia sendiri buat ibadat tak tahu pasal apa, tujuan untuk apa, kerana apa isinya, maka dia khawatiri dia akan menyesatkan orang lain kerana nanti datang anak cucu dia pula ikut apa yang dia buat. Jadi apa yang berlaku ni sebenarnya? Adakah berlaku juga di dalam diri kita, kehidupan kita? Boleh jadi berlaku juga dalam hidup kita. Boleh jadi juga bila kita buat sesuatu perkara tu, sebagai contoh kita nak ambil kebetulan cakap pasal haji tadi, pakai serban. Bila pakai serban, kenapa pakai serban? Sebab saya pakai serban, saya balik haji. Sebab balik haji saya pakai serban. Sebab tu bila orang tanya, bila nak ikut sunnah Nabi SAW pakai serban dan sebagainya, dia kata nanti tunggu saya balik haji. Di situ dah nampak bahawasanya ibadah memakai serbannya, memakai sunnah Nabi SAW, dia pakai bukan kerana ilmunya. Bukan kerana dia tahu ilmu, bukan kerana dia tahu itu sunnah dan sebagainya, tapi kerana dia ikut orang. Pakai serban je, itu sebab orang dah balik haji. Maka apa hukumnya tuan-tuan dan puan-puan? Orang begini, beramal begini, syirik orang ni. Dia melakukan satu ibadah, dia buat satu perkara, satu perangai, satu perbuatan yang bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ditujukan kerana apa? Kerana saya haji, maka saya pakai serban. Maka serban dia pakai kerana title hajinya, maka itu perbuatan yang musyrik, perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perasan benda ni. Kita tak tahu benda ni. Oh, iya ke begitu? Ya. Ini masalahnya bila tuan-tuan dan puan-puan kita orang Islam, umat Islam, tidak mendahulukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Kita terlampau excited, kita terlampau gairah untuk beramal ibadah banyak-banyak kerana kita rasakan kita boleh buat ibadat ini sebab kita dengar ibadat begini dapat pahala banyak dan sebagainya, sehingga kita membelakangkan intipati, kita membelakangkan foundation, asas yang paling utama, iaitu ilmu pengetahuan. Sedangkan Nabi SAW juga begitu keadaannya. Permulaan sampainya akan dakwah Islam, sebelum sampainya Islam nak disebarkan di muka bumi, sampai dulu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang kelima. Allah bagi tahu yang tu dulu. Iqra, walaupun tuan-tuan dan puan-puan kata itu Iqra, bacalah. Bacalah tu maksudnya apa? Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Bacalah ini adalah bermaksud ilmu. Maka pastikan apa-apa yang kamu cari, apa-apa yang kamu baca, bahan-bahan yang kamu baca, bahan-bahan yang kamu gunakan untuk mentalaah, pastikan itu adalah dengan nama Tuhanmu. Yakni apa-apa yang kita belajar, apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita nak buat, mesti berdasarkan kerana Allah, untuk Allah, dan mengikut kehendak dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu takkan tuan-tuan dan puan-puan kita mampu buat, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amal ibadat bergunung-gunung sekalipun, tetapi kalau kita kata, ulama ada katakan dalam kitab Hidayatus Salikin, ada saya teringat perkataan oleh Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mengatakan dalam kitab dia, ada bagi tahu bahawasanya orang-orang yang beramal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal ini boleh jadi masuk neraka dulu daripada orang-orang yang tak beramal dan jahil. 500 tahun dulu masuk. Allahu Akbar kabira. Orang alim, orang ada ilmu, orang beramal, tapi dalam keadaan dia ni akan masuk neraka dulu sebelum orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak beramal. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kenapa berjadi begini? Kerana ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kerana boleh jadi ada orang tu ada ilmu, tapi yang macam dia kata ustazah tadi, ada ilmu, tetapi ilmu itu digunakan bukan untuk mardatillah, bukan kerana nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu yang dia nak tu dia cari banyak-banyak sebab kebetulan akhir-akhir zaman ni pula jadi ustazah, jadi ustaz, ya.
Ya, dia jadi popular masuk TV siang malam pagi petang pula Tuan Haji. Ya. Jadi tujuan nak cari ilmu tu sebab nak glamour, sebab nak dapat pujian-pujian manusia macam yang dikatakan oleh Rasulullah yang disebut oleh Ustazah tadi. Maka itu juga orang alim yang akan dicampak dulu masuk dalam neraka sebelum orang-orang yang jahil, wa na'udzubillahi min zalik. Dan juga ada pula di kalangannya orang-orang yang beramal, rajin beramal macam tadi. Tetapi amalannya tidak diikuti dengan ilmu, maka orang yang beramal ni dulu masuk neraka daripada orang-orang yang jahil yang tak beramal langsung. Allahu Akbar kabirah. Ini sebab itu intipati kehidupan kita adalah ilmu. Maka sebab itu kata Nabi SAW, awwaludin ma'rifatullah. Awal-awal kehidupan, awal-awal din itu maksudnya hidup. Awal-awal kehidupan manusia ini adalah ma'rifatullah. Guna perkataan ma'rif. Ma'rifah itu bermaksud tahu, kenal. Maka itu juga bermaksud adalah ilmu. Maka kehidupan awal-awal manusia pasti dimulai dengan ilmu. Tapi lihat bagaimana keadaan kita sekarang juga betul. Kita terbiah anak-anak cucu kita dengan ilmu. Tetapi ilmu yang bukan ilmu ma'rifatillah. Bukan ilmu mengenal Allah. Tapi ilmu kena A, B, C, bakal masyhur, 1, 2, bakal masyhur. Yang nyanyi-nyanyi kat tadika tu tuan-tuan dan puan-puan. Atuk nenek suka anak-anak cucu bila dapat menyanyi lagu-lagu macam tu, tepuk tangan. Pandainya anak nenek, pandainya cucu nenek dan sebagainya. Tapi terlupa bahawasanya 1, 2 bakal masyhur tu tak akan dapat menjawab persoalan mungkar nakir dalam kubur esok. Sepatutnya yang awal-awal dididik oleh kita semua kepada anak cucu kita ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu boleh cerita sikit kot kan, pengalaman saya dulu pernah datang. Orang datang pada saya, mak bapak datang pada saya, ustazah, dibawa air. Biasalah kat orang kita kalau bawa air jumpa ustazah bukan nak bagi minum tak, diminta nak buat air penawar dia kata. Dia kata, ustaz tolong ustaz ni apa hal ni, saya kata. Sebab dia kata ustaz nak tolong ustaz buat air sikit. Buat air apa, saya kata. Dia kata buat air untuk anak saya. Yang mana anak saya berapa umur, saya tanya. Anak saya dah umur 27 tahun. Kenapa, apa masalahnya, sakit apa? Dia kata sebab anak saya dah umur 27, dah berumur, dah kerja dah. Tapi saya suruh semayang tak nak, saya suruh ikut ibadat tak mau, suruh pergi masjid tak nak, semayang tak mau. Maka saya kata, agak-agaknya ada tak ikut cakap Nabi SAW. Terkejutlah sebab orang datang bawa air nak buat minta air penawar, kita interview dulu. Kita tanya dia ada tak ikut Nabi SAW. Dia kata ikut macam mana ustaz? Dia katakan Nabi SAW kata muru auladakum, suruh anak-anak kamu, tarbiyah anak-anak kamu, didik anak-anak kamu, alimkan anak-anak kamu. Apa dia? Dengan salat, iaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala pada usia 7 tahun. Ada tak buat macam tu? Oh, tak buatlah macam tu sebab kecil lagi. Baik, tak apa. Kalau tak buat macam tu, saya ambil air ni, saya buat insya-Allah ikhtiarkan sama-sama. Tapi air ni saya bukan bagi pada anak tu minum, tapi bagi mak bapak dia minum dulu, saya kata. Dia kata pasal apa pula ustaz macam tu? Sebab degil tak ikut cakap Nabi SAW. Didik anak-anak kita, tarbiyah ilmu pada anak-anak kita umur 7 tahun lagi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan tengok kenapa sistem pembelajaran dunia termasuk negara kita umur 7 tahun masuk jaya 1. Kenapa buat macam tu? Kenapa kita ikut yang itu tapi tak ikut Nabi SAW? Sebab tu penjajah kita dulu buat sistem-sistem ni semua, dia kaji Nabi SAW. Nabi kata umur 7 tahun suruh anak semayang, 7, 8, 9, 10 tak nak semayang boleh pukul untuk disemayang, buat ibadat ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun kita sibuk hantar anak pergi masuk sekolah untuk belajar ilmu akademik, alhamdulillah. Tetapi tidak diterbiah ketika umur 7 tahun itu dengan pendidikan mengenal Allah, dengan pendidikan mendekatkan diri kepada Allah, agar nanti bila besarnya anak-anak itu dia beramal, bukan amal ikut-ikutan. Dia rokok kepada Allah kerana dia tahu kenapa aku kena rokok. Dia bertawaf Baitillah 7 kali, dia tahu hakikatnya, dia tahu syariatnya kenapa dia perlu bertawaf. Walaupun mungkin berjutaan manusia yang bertawaf kebalik, tapi dia tetap akan bertawaf mengikut apa yang diajar oleh Allah dan Rasulullah SAW. Pucuk pangkal perbincangan kita di mana sekalipun, kuliah di masjid-masjid mana pun, semuanya adalah kerana ilmu. Kerana ilmu itu akan membawa manusia itu beramal, takut kepada Allah dan akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panjang nak cerita pasal ilmu. Kalau dalam kitab-kitab lama, kitab Hidayatus Salikin, kitab Ihya Imam Ghazali, semua ni permulaannya akan dimuqaddimahkan dengan bab ilmu, tentang fadilat ilmu, tentang cara belajar, tentang adab dengan ilmu dan sebagainya. Adapun malam ini sebagai menyemarakkan semangat kita agar jangan lupa, jangan tinggalkan ilmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Ustaz Muhammad Ridwan. Jawapan yang sangat jelas diberikan oleh beliau tadi.
Dan sebelum saya pergi kepada Ustazah Nur Hafizah Musa, saya nak mengajak para penonton untuk melihat air di dalam botol ini. Dan analogi yang nak saya berikan kepada para penonton sekalian, cuba perhatikan paras air yang terdapat di dalam botol ini. Baik, paras air di bahagian atas ini kita namakan sebagai permukaan, dan di bahagian bawah ini merupakan dasar. Kalau dalam konteks Islam secara keturunan, barangkali apabila kita mendapat sesuatu ilmu itu, kita hanya lebih suka bermain di sebelah atas saja. Ini bahagian atas, basic. Dan jarang untuk kita menyelami jauh ke bahagian dasar yang lebih jauh ke bawah. Tetapi bagi saudara baru yang mencari agama, mencari Tuhannya, apabila ia mendapat satu hidayah, maka ilmu yang dilakukan ia akan menyelam jauh sampai ke bawah. Jadi mereka akan sangat-sangat benar menghargai ilmu yang mereka perolehi. Baik, soalan saya kepada Ustazah, bagaimana keadaannya untuk kita memperbaiki? Apakah yang dinamakan sebagai Islam keturunan yang kadang-kadang merasa selesa, zon selesa, sehingga kadang-kadang tidak mahu lagi untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Berada hanya di setakat itu saja, tapi tidak mahu lagi untuk menambah ilmu berdasarkan peningkatan daripada tahun-tahun usia demi usia. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz dan Tuan Haji Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi senario ya, segelintir masyarakat kita yang berpada dengan ilmu-ilmu yang dirasa warisan taklid tadilah Ustaz ya, ikut-ikutan tadi. Sedangkan sebenarnya walaupun kita kata bab solat, tapi makin kita belajar, makin belajar, rupanya banyak lagi yang kita tak tahu. Ya, sebab setiap peringkat yang kita belajar tu ada dia punya kelainan dia. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa tu sekolah tadika. Ya, belajar semayang dengan ustazah sekolah tadika. Bila sampai time tahiyat akhir, kita kena angkat tangan macam ni kan. Kawan saya, dia kata, ustazah kenapa mesti angkat macam ni? Dia kata nak tembak setan, dia kata. Ya, sesuailah jawapan tu masa sekolah tadika. Tapi kalau tak belajar lagi, jawabnya sampai umur 60 dia perturunkan pada cucu dia, kita duk angkat tangan ni nak tembak syaitan. Ya tuan-tuan, ilmu perlu didalami sentiasa. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyatakan dalam kitab Ihya, dia kata hati kita ini yang menjadi raja ini, makanannya ialah ilmu yang sentiasa perlu diisi. Ya, bukan untuk saudara baru sahaja. Kita ini sentiasa baru ni sebenarnya. Kita tuan-tuan, setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari adalah nyawa yang baru. Kalau tuan-tuan betul-betul memahami, tengok satu ayat Al-Quran ya, yang memberi maksud bagaimana apabila manusia itu tidur, maka rohnya kembali kepada Allah. Makna kata kalau ada yang tidur bawah kemah ni, makna tengah kembali lah tu. Ya, takut tak balik-balik. Masa tidur, roh kembali kepada Allah. Ada yang dipegang oleh Allah, lalu tak dikembalikan. Orang kejut-kejut, gegar-gegar suami pagi esok, oh tak bergerak-gerak. Apa orang kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun, ada yang Allah lepaskan kembali roh itu kepada manusia tersebut. Ya, sebab itu Nabi SAW sebelum tidur Nabi berdoa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadikas salihin. Hadis riwayat Bukhari. Ya, nak cerita ni bukan saudara baru je baru. Kita ni hari-hari baru. Ya, yang Nabi baca, wahai Allah, aku ni nak tidur ni dengan namamu. Maka sekiranya bila keluar rohku ini ya Allah, kalau engkau pegang, tak berulang balik dah kepada aku, maka farhamha, tolonglah rahmati, kasihan belaslah jiwa itu ya Allah. Tapi kalau engkau pulang balik kepadaku sebagai hari yang baru, jiwa yang baru,
fahfazha kama hafazta bihi ibadikas salihin. Maka tolong pelihara jiwa dan roh ini ya Allah, seperti mana engkau memelihara hamba-hambamu yang salih. Lalu makanan roh ini, makanan hati ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh saya mohon izin nak bertanya. Dekat rumah tu berapa banyak rak buku kita ada? Ya, berapa ratus buah buku yang kita kumpulkan? Ya, sebab jujur-jujur saya cakap tuan-tuan dan puan-puan, ya khususnya yang samalah dengan saya ni kaum ibu. Kalaulah kita nak tanya, ya Allah, di akhir zaman ini apalah kekuatan yang kita ada? Ya, kita telah bila makin akhir zaman, makin akhir zaman, nak cari tok-tok guru yang taraf mursyid. Ya, taraf mursyid ni makna tengok kita ni tahu belaka dah apa benda perangai buruk, perangai comel dia. Ya, mana payah nak cari tuan-tuan. Ya, sedangkan sangat kita perlu pada tuan guru yang tarafnya boleh menyelam dalam hati manusia, tahu penyakit-penyakit hati dia. Lalu apa kekuatan yang kita ada? Ya, di antara kekuatan-kekuatannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab kita pun dah tak ada kekuatan sahabat-sahabat yang mendokong kita. Ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat dah, yang sangat mulia, tapi Rasulullah dikelilingi oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi sebagai kekuatan pada perjuangan Nabi. Kita sahabat yang betul-betul nak tengok kita baik, yang boleh tegur, tulis ikhlas ni payah nak cari. Maka kekuatan yang ada sekarang ialah kekuatan ilmu. Telaah balik buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Ya, saya kata betul-betul kadang-kadang kalau katalah saya stres, tension, banyaklah benda, kadang-kadang tanggungjawab banyak. Ya Allah, nak ke mana saya? Benda yang kita cari. Ya, orang lain pun duk amal juga. Ya, tengok buku, cari balik buku. Cari buku Ibnul Qayyim, carilah buku siapa-siapa baca. Bila baca, rasa macam orang alim tu yang duduk cakap depan kita, begini-begini untuk dapatkan hati yang tenang. Tapi kalau kita putus hubungan dengan buku, putus hubungan dengan ilmu, saya tak tahulah bagaimana kita meneruskan hidup untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, sebab itu agama ini, amalan yang kita lakukan bukan amalan warisan. Dia adalah amalan yang menuntut kepada usaha untuk mendalami ilmu secara berterusan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ya kita semua pada malam ini Allah ampun dosa-dosa kita semua, bermula suatu lembaran baru dalam hidup kita, menjadi orang yang benar-benar alim, ya, orang yang benar-benar amil, yang beramal dan segala-galanya tidak lain dan tidak bukan ya untuk mencapai mardatillah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah dengan jawapan itu tadi yang ditekankan sebenarnya bagaimana berilmu itu harus menjadi satu jalan istiqamah yang tidak akan putus. Islam berjaya memerintah dunia 1/3 dari belahan dunia ini. Salah satu daripada faktornya adalah kerana kekuatan berpaksikan kepada ilmu. Dan Islam juga jatuh kerana gagal menguasai dan mempertahankan ilmu. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Muhammad Ridwan. Mungkin Ustaz dapat jelaskan kepada kita di sini, apakah di antara kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang apabila kita beramal tanpa ilmu, apakah di antara malapetaka yang bakal menimpa umat Islam? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengerusi, Ustazah, ya. Jadi bila kita nak ceritakan tentang kesan-kesan jangka masa pendek panjang ni, apabila ilmu tidak lagi ada dalam hati, dalam dada umat-umat Islam di akhir-akhir bersama-sama dengan kita zaman kita ini, antara kesan-kesannya adalah kita tengok apabila manusia beramal tanpa ilmu tadi, dia sesat. Maka kesan jangka masa pendeknya iaitu bila manusia beramal tak ada ilmu, dia akan membawa kesesatan. Sesat tu. Bukan jangka masa panjang dia akan sesat. Masa tu dia sesat. Kerana apa? Kerana bila beramal tanpa ilmu dalam keadaan kesesatan, maka tidak akan mendapat redha Allah.
Maka bila tak dapat redha Allah, tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila tak dapat rahmat Allah, manusia itu akan mencapai apa saja dalam kehidupannya. Itu yang beramal juga tetapi bermaksiat juga. Sembahyang jemaah juga tetapi masih lagi berjamaah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beramal baca Quran juga tetapi lidah itu jugalah yang mengeluarkan sumpah seranah yang buruk-buruk perkataannya. Maka sebab itu jangka masa pendeknya adalah manusia yang bila beramal tanpa ilmu, manusia tak ada ilmu, kesannya adalah masa itu juga. Kesannya ketika itu juga. Iaitu bila manusia itu salat, contohnya Allahu Akbar. Dia mengatakan Allah Maha Besar tetapi jiwanya tak tahu apa maksud Allah Ta'ala itu besar. Dia mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah Ta'ala. Maka dia tak faham apa erti kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan sujud yang cukup rukunnya, tetapi dia tak tahu apa sebenarnya sujud ini, kepada siapa sebenarnya dia bersujud. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, solat begitu tidak akan terangkat, bukan kata terangkat melebasi langit pertama, tetapi tidak akan terangkat melebihi buku lali tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun. Na'udzubillahi min zalik. Kalau itu keadaannya, maka manusia itu akan berada dalam kesesatan dan akan membawa juga menjadi imam kepada kesesatan manusia-manusia yang lain. Apatah lagi jangka masa yang panjang. Bila kata ulama, bila berlakunya satu masa nanti, apabila Allah Ta'ala menghilangkan, Allah Ta'ala mengangkat ilmu. Itu juga Nabi SAW cakap, para ulama pun sambung dalam kitab mengatakan bila ilmu akan diangkat, ilmu akan diambil oleh Allah. Bagaimana keadaan ilmu akan diangkat, akan diambil? Iaitu apabila dimatikan, diambil oleh Allah Ta'ala akan para ulama yang muhakkikun, ulama-ulama yang hak. Maka siapa yang tinggal? Yang tinggal nanti para ulama-ulama usu', iaitu orang-orang yang kononnya berilmu, orang-orang yang nampak tanda ada ilmu, nampak tanda amal, tetapi hakikatnya mereka itu jahat kerana mereka berada dalam keadaan yang jahil. Kalau itu keadaannya, manusia yang alim diangkat, yang akan ditinggalkan para juhala, maka tunggu kedatangan bala-bala azab-azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman kita sama-sama ini, bagaimana keadaan umat Islam lah yang paling awal menerajui segala bidang-bidang kemaksiatan. Yang menjadi peneraju awal-awal yang top 5, yang top 10 melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Islam, orang-orang Melayu. Yang melakukan banyak keburukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah kerana tidak adanya ilmu. Itu semua bukan kerana sekadar tak ada ilmu, tetapi oleh kerana ramai para juhala, ramainya para ulama, tetapi ulama-ulama usu'. Orang tanya Tuan Haji macam mana keadaan ulama-ulama usu'? Takkan kita nak sebut siapa orang kita tak tahu, tetapi disebutkan tanda-tandanya. Iaitu ulama-ulama usu' itu apabila dia menyampaikan ilmu itu tanda-tanda yang senang, yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan saya dan tuan-tuan perempuan sama-sama senang je nak tahu sama ada orang itu membawa ilmu yang hak atau ilmu yang batil. Iaitu apabila dia menyampaikan akan ilmu, dia menyampaikan akan tentang risalah, tentang agama dan sebagainya, ianya tidak membawa kita yang mendengar itu untuk melihat kelemahan diri. Dia tidak membawa kita untuk melihat akan kehinaan dan kekurangan diri, tetapi dia membawa kita beramai-ramai untuk melihat kesalahan dan kejahatan manusia yang lain. Maka itu kata Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Dia katakan bahawasanya tanda-tanda al-ilmun nafi', tanda-tanda ilmu itu ilmu yang bermanfaat, iaitu apabila kamu mengaji, apabila kamu belajar ilmu itu, makin kamu nampak kekurangan diri sendiri. Sebab kata ustazah tadi, makin belajar makin rasa tak tahu. Itu bila belajar makin nampak diri sendiri yang melakukan keaiban, makin nampak kelemahan, kekurangan diri sendiri. Maka ilmu itu teruskan, kerana itu ilmu nafi'. Itu ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ilmu itu kita pelajari dengan seorang guru yang kita pelajari, makin kita belajar ilmu itu makin nampak salah orang bukan salah kita, makin nampak silap orang bukan silap kita, maka tinggalkan ilmu itu, kerana itu bukan ilmu yang hak, itu bukan ilmu yang membawa keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sebenarnya kalau nak tengok kesan jangka pendek, jangka panjang Tuan Haji,
terlalu banyak kesan-kesannya, akan berlaku bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala atas manusia-manusia yang beramal tanpa ilmu, atas manusia-manusia yang berilmu tetapi su' dengan ilmunya, maka akan membawa bencana yang besar kepada masyarakat Islam. Itu yang dikatakan orang Islam merudum, merusut-rusut. Islam akan berbalah sama sendiri. Tentang isu yang kecil akan jadi perbalahan yang besar, kerana manusia berada dalam keadaan jahil, dalam keadaan tak tahu, dalam keadaan teraba-raba untuk mencari kebenaran. Itu yang sampai kadang-kadang bab baca Quran, itu yang sampai kadang-kadang baca Yasin malam Jumaat pun jadi bergaduh, tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa jadi macam tu? Kerana kekurangan ilmu pengetahuan. Bergaduh kerana nak buat amal membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini kesan-kesan bukan jangka masa panjang, dah berlaku dan akan berpanjangan berlakunya kesan-kesan keburukan itu apabila manusia meneruskan, meninggalkan, menjauhkan diri daripada mencari ilmu-ilmu yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sebenarnya, tapi wallahu a'lam. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Ustaz. Bisanya beramal tanpa ilmu, dan bisa beramal tanpa ilmu ini akan menjadi satu penyakit yang sangat sukar untuk diubati, dan akhirnya akan memberikan kesan yang sangat dahsyat kepada keseluruhan jiwa dan hati, jantung kepada umat Islam. Dan seperti yang Ustaz katakan tadi dan juga Ustazah katakan tadi, banyak yang telah pun diberikan penawar-penawar dan juga lontaran-lontaran pemikiran kepada kita untuk sama-sama kita fikir apabila kita pulang ke rumah sebelum kita tidur pada malam nanti. Dan mudah-mudahan di apa yang telah pun kita ungkapkan pada malam ini akan memberikan satu pemikiran baru dan juga memberikan kita pertanyaan baru kepada hati kita. Kerana topik yang kita bercakap pada malam ini bukan topik yang sangat tinggi, tetapi merupakan topik yang sangat-sangat basic dalam kehidupan kita. Kerana kelemahan umat Islam hari ini datang daripada akar, bukan daripada pohon, bukan daripada batang, bukan daripada buah, tetapi datang daripada akar yang tersembunyi di dalam tanah. Maka itulah yang harus kita rawat dalam kehidupan kita yang menjadi penyakit kepada keseluruhan umat Islam. Baik, saya nak buka persoalan kepada para penonton. Kalau ingin nak mengungkapkan pandangan, silakan boleh memberikan soalan kepada kedua-dua panel. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan dapat menjawabnya, insyaAllah. Jadi kalau kita balik itu yang nak kita tanya itu dapat kita rungkaikan. Silakan audio man untuk memberikan pembesar suara, silakan. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan pertemuan kita pada malam ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu seperti saya lah. InsyaAllah. Soalan saya lah, kalau kita tengok masyarakat negara kita hari ini, rata-rata lah semua orang Melayu beramal kerana adat. Dilahirkan Islam, maka kita terus hidup kita. Sebab itulah kita nampak gejala-gejala yang salah dari segi hukum dan syariah Islamnya. Persoalannya, macam mana kita nak perbetulkan masyarakat kita yang dah terlanjur ni? Kalau, ni pendapat saya lah, kalau tidak daripada akar umbinya, daripada sekolah, kurikulum tu ditukar, sampai bila pun cakaplah dakwah sana, dakwah sini, tidak akan berubah. Jadi, saya minta para panel boleh menjawab macam mana nak perbaiki masalah yang terlanjur ini. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Satu soalan yang cukup baik datang daripada suara hati. Baik, saya nak bagi kepada ahli panel. Apakah di antara pelan tindakan kepada jawapan yang perlu diberikan kepada saudara kita? Cakap banyak sekali pun tak guna. What is kita punya action plan yang boleh kita lakukan? Silakan. Mungkin Ustaz dulu, kemudian mungkin Ustazah boleh menambah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah yang bertanya. Terima kasih banyak-banyak. Soalan yang cukup hebat, soalan yang jelas, yang terang, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, keizinan pada kita untuk bersama-sama mencari jawapannya dan mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita bincangkan tentang macam-macam perkara sampai hilang suara, orang kata berceramah sana sini, kan? Tetapi masih lagi timbul macam-macam masalah kerana tadi isunya orang Islam kita lahir dalam keadaan memang dah Islam, maka jadi amal tu amal ikut-ikutan, amal yang adadiah, amal yang jadi amal adat-adat berlaku. Jadi kita nak bincang cari jalan daripada awal, sekolah yang awal kita nak ubah supaya sistem pendidikan dan sebagainya. Memang betul sepatutnya begitu. Tetapi kita nak mulakan dulu daripada awal, kata Nabi SAW, kata para ulama, al-madrasatul ula. Madrasah, sekolah yang pertama adalah gurunya ibu dan ayah.
Okay, itu yang pertama, yang startnya. Memang betul lah kalau kita nak ubah, lama pula Tuan Haji kan, nak tukar pula sistem pendidikan, nak start balik daripada segi tadika dan sebagainya. Memang sepatutnya begitu. Tetapi sementara kita menunggu, makin dahsyatlah gejala-gejala yang berlaku dalam umat Islam. Maka yang kita perlu lakukan awal-awal, sebab tu kita pegang kata Allah Subhanahu Wa Taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita daripada dilempar ke dalam kemurkaan Allah, iaitu api neraka Allah Jalla wa Ala, wa na'udzubillah min dzalik. Maka bermulanya di rumah. Bermula dulu dengan akar yang asal yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Kalau mungkin kita dulu tak ditanam awal-awal oleh mak bapak kita mungkin, tetapi kita nak didik anak-anak cucu kita pula, nak bagi akar dia sihat, akar dia subur, akar dia gebu, untuk nanti terbitnya pokok-pokok Islam, hasil-hasil buah-buahan yang indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan lagi daripada di rumah. Kita mulakan di rumah, walaupun kita tengok banyak masalah berlaku di sekolah, banyak masalah berlaku di universiti, di college, tetapi kalau kita tanam akar awal-awal di rumah dengan kekuatan awaluddin ma'rifatullah, awal kehidupan, awal agama, mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tidak akan banyak berlakunya masalah-masalah yang seperti mana kita lihat sekarang. Sebab tu saya suka tengok bagaimana tok-tok guru dulu. Saya pernah merasa mengaji di pondok dulu. Tengok bagaimana keadaan tok-tok guru. Pernah sekali saya berjumpa dengan tok-tok guru. Saya bertanya, kenapa zaman saya sekarang, zaman kita sekarang ni banyak berlaku umat Islam melakukan berbagai-bagai gejala, buang anak dan sebagainya. Dulu-dulu benar tak jadi macam ni? Maka tok guru, arwah tok guru saya dulu, dia kata, dulu-dulu ada tapi tak teruk, tak banyak macam sekarang ni. Saya kata, apa masalahnya? Apa yang timbul? Kenapa jadi macam ni? Dia kata kerana orang dulu-dulu ni mengaji tak pandai kat sekolah. Tak mengaji tingkat-tingkat, tak ada PhD, tak ada master, tak ada apa. Belajar sekolah pun kadang tak sekolah, tak tahu menulis, tak tahu baca. Tapi mereka berada dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dididik oleh mak bapak, mereka dididik oleh guru-guru, mungkin orang-orang kampung mendidik mereka oleh pak-pak imam, didik mereka dengan awaluddin ma'rifatullah. Kenalkan mereka kepada Allah. Paling kurang kata tok guru saya dulu, berpegangnya mereka dulu-dulu dengan 50 aqaidul iman. Mereka berpegang dengan 50 aqaid, berpegang dengan akidah 50 pegangan itu, maka itu yang dipegang oleh orang dulu-dulu. Memang betul, kerana Allah yarhamah nenek saya, atuk saya macam itulah. Tak belajar sangat, tak pandai menulis pun, tetapi mereka berada dalam keadaan taat setia kepada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya mereka berpegang teguh dengan 50 aqaidul iman. Bermula bukan di sekolah mana-mana, dalam rumah mereka sendiri dididik oleh mak bapak mereka, tok moyang kita didik tentang pegangan 50 aqaidul iman. Sifat 20 wajib Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. 4 yang harus wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 1 harus bagi Rasul. Semuanya 50 itu dipegang kuat-kuat, dididik dalam rumah-rumah orang dulu-dulu. Maka berpegang teguh mereka dengan aqaid, pegangan mengenal Allah, maka tidak berlaku banyaknya bala bencana musibah yang berlaku dalam masalah sosial zaman kita sekarang ini. Jadi ini sebenarnya. Sekarang belajar tinggi-tinggi, hebat-hebat, belajar berlapis-lapis sampai orang kata apa, PhD itu maksudnya pelajaran habis dah. Dia bagi macam tu. P itu pelajaran, H itu habis, D itu dah. Pelajaran habis dah. Subhanallah, doktor ustazah kita ni alhamdulillah PhD dah insya-Allah kan. Tapi ni yang sampai PhD, pelajaran habis dah, tetapi masih lagi berlaku berbagai-bagai masalah-masalah yang timbul, berlaku bagai-bagai bencana. Semuanya kerana apabila kita tidak mulai di rumah, mak bapak tak mula dengan mendidik, mengenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata orang TDDI sini cerita pasal titi lain, bukan TDDI ya, iaitu orang tak mula mendidik anak-anak keluarga, ahli keluarga untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di rumah dah kuat kukuh akarnya, bab kata Tuan Haji tadi, dia pergi sekolah, dia pergi mana sekalipun, insya-Allah di mana langit yang dijunjung, di mana bumi yang dipijak, dia akan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab persoalan Tuan Haji tadi sikit, insya-Allah. Silakan. Saya pergi kepada soalan yang kedua, dihantar dalam bentuk tulisan ini. Saya rasa ini mungkin soalan ini saya nak minta ustazah bagi respon. Soalannya berbunyi, saya dengan ilmu yang ada telah mereka cipta satu kaedah pembelajaran untuk memanfaatkan masyarakat Islam. Masalahnya sekarang ialah harta intelek saya itu telah dicuri. Ini masalah kecurian ini. Ditukar nama dan di repackage mula oleh seseorang dan telah mengakui dengan gahnya bahawa dialah yang mereka ciptanya. Dia juga telah mendapat imbuhan daripada harta intelek saya itu. Jadi dia kata tolong komen tentang hasil yang diperolehnya halal ataupun haram.
Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi pula tak respon soalan pertama tadi, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, respon sikit soalan pertama. Ustaz kata kena ibu bapa bagus, ya. Tapi satu cerita yang berlaku kepada saya masa bulan 6 baru ni, buat satu kursus untuk remaja. Ya, habis slot saya ni, datanglah budak-budak darjah 6 ni duduk kat tepi-tepi meja ni. Salah seorang daripada mereka kata dengan saya, Ustazah, tolong doakan saya dapat 5A UPSR. Saya kata insya-Allah 5A. Dia tak pergi lagi, duduk lagi situ. Ustazah, jangan lupa 5A, dia kata. Ya, saya kata memang 5 je lah UPSR kan, ya. Kemudian dia kata, Ustazah kenal tak nama saya? Yang saya kata nak doa ni, tahu tak nama dia? Saya kata baik, siapa nama anak? Ya, dia pun bagi tahu nama dia dan dia ulang lagi sekali, tolong Ustazah, ni bukan main-main, saya nak dapat 5A. Akhirnya saya tanya, ini beria-ria nak dapat 5A ni sebab apa? Dia kata sebab saya nak tuntut hadiah daripada mak saya. Ya, mak saya tak tahu lagi hadiah apa saya nak, sebab mak kata kalau dapat 5A, mintalah hadiah apa pun, mak akan bagi, cuba cari. Ya, saya kata boleh tak share dengan Ustazah dulu, kamu nak apa? Maka dia kata, Ustazah, dia kata ni dalam keadaan bergenang air mata. Ya, dia kata, Ustazah, tolong doa saya dapat 5A. Sebab hadiah yang saya nak tuntut daripada mak saya nak mak saya pakai tudung tutup aurat. Saya dengar tu tuan-tuan, saya memang terkejut sebab saya bayangkan dia nak basikal ke, ya, si dia boboy ke, ya. Tapi dia boleh kata dia hadiah dia nak tuntut ni dapat 5A, nak minta mak tolong pakai tudung tutup aurat. Memang saya angkat tangan tuan-tuan, saya angkat tangan, ya Allah, kau dengar ya Allah harapan anak ini, tolong bagi anak ni 5A. Ini terbalik sebab anak tu kata, saya malu Ustazah, mak saya hantar sekolah yang sistem pendidikan sekolah rendahnya very Islamic. Banyak juga sekarang kan yang swasta punya. Tapi saya malu, mak saya hantar, mak saya ambil, rambut dia terjulur-julur, tak pakai apa. Kawan-kawan saya kata, degil ni mak kau, kawan-kawan dia kata. Ya, saya malu. Ini terbalik ni tuan-tuan, dah ada juga. Maknanya kita masih ada pilihan. Ada sekolah yang menawarkan sistem yang saya rasa sekarang, yang banyak secara badan-badan NGO dan sebagainya menubuhkan sekolah yang alhamdulillah kesedaran Islamnya cukup bagus. Tapi macam yang Ustaz kata tadilah, kalau tidak ada kesinambungan, keseimbangan keluarga dengan sekolah, dia akan tetap pincang juga. Keluarga dan sistem dalam masyarakat tetap akan pincang. Sebab itu dakwah kita, dakwah yang secara menyeluruh. Ya, dengan keluarga kita bekerja, dengan keluarga kita nak islah masyarakat dan seluruh sistem pun kita nak cuba perbaiki setakat yang boleh kita lakukan. Ya, ada pun soalan tadi, ya, tentang harta intelek ini, Islam sangat jaga hak-hak seseorang. Malah dalam perundangan Islam, perundangan di Malaysia sendiri ada akta harta intelek Malaysia. Kalau di peringkat universiti sangat dibincangkan tentang harta intelek. Ya, bila dah dipatenkan tak boleh orang lain ambil. Ada undang-undang yang boleh sue balik orang yang ambil ni, yang boleh saman balik orang yang ambil harta intelek. Maknanya dunia pun undang-undang melihat ia haram, di sisi Allah pun orang tu tak redha, orang tu tak suka, ya, maka itu juga adalah haram dalam Islam. Cuma perlu juga kita lihat harta yang bagaimana. Ya, kalau macam yang Tuan Haji soal tadi tu, maknanya betul, dia boleh jual pula balik. Ya, maknanya mungkin satu kaedah yang dia cipta, ya, sehingga orang tu dapat pulangan pula. Yang itu saya rasa pada pandangan saya memang salah dari segi agama. Walau bagaimanapun yang kita duk ceramah-ceramah ni, ini bukan harta intelek. Sebaliknya, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat.
Ya, ini bukan hak siapa-siapa. Ilmu ini adalah hak Allah. Tapi barangkali orang yang ubah jadi kaedah, ya, kaedah sistem baca yang betul, nak belajar yang betul, dia buat, yang itu boleh masuk dalam harta intelek, maka salah orang yang mengambilnya tanpa hak. Seperti mana hadis yang saya bacakan pada round yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah dan juga Ustaz. Ada satu lagi soalan, ini merupakan soalan terakhir, jam pun dah habis ke pukul 11 malam. Soalannya berbunyi, apakah tanda-tanda bahawa kita telah mendapat keredaan daripada Allah? Dia nak tahu apakah signal, tanda-tanda kita telah mendapat keredaan daripada Allah. Hati ini berbunga, hati ini merasa bahagia apabila kita telah mendapat keredaan daripada Allah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita berkongsilah jawapan insya-Allah dengan Ustazah nanti, mudah-mudahan dengan soalan yang terakhir ini, iaitu bagaimana nak tahu bagaimana tanda-tanda yang kita telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kerana keredaan Allah itu adalah yang tertinggi, yang paling tinggi sekali yang kita nak dalam kehidupan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Keredaan Allah itu menjadi idaman dalam kehidupan kita. Jadi macam mana cerita pasal redha Allah, minta keredaan Allah, tapi bagaimana nak tahu keadaan kita ni diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Memang ini adalah kuasa Allah. Allah nak redha pada siapa itu hak dia, dan Allah terima tak terima keredaan Allah, redha tak redha itu pun hak Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita tak tahu, tetapi hanya kita diberikan ilmu oleh Allah taala, sama-sama kita boleh melihat akan tanda-tandanya. Seperti mana tanda amal kita juga, bila amal kita itu diterima oleh Allah, kita tengok semayang kita diterima sebagai contoh. Bila Allah taala terima semayang kita, Allah taala kata dalam Quran, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila salat kita itu yang kita buat, salat yang benar-benar mendapat keredaan yang diterima oleh Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia menghalang diri si pembuat semayang tadi itu daripada melakukan kekejian dan juga kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tengok daripada segi nampak terima atau tidak Allah taala akan ibadah kita. Jadi begitu jugalah lebih kurang kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak tahu bahawasanya hakikat Allah redha atau tidak kepada kita, memang yang kita dapat tahu keputusan finalnya iaitu bila bertemu dengan Allah Jalla wa Ala selepas kita mati di akhirat nanti, dengan Allah jemput ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dalam dunia kita nak tengok, kita nak rasa bagaimana keadaan kita ni diredha, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita buat. Di antaranya juga sama, iaitu bila kita tahu apa yang kita buat itu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat satu perkara itu, selain daripada berbunga, hatinya gembira dan sebagainya, rasa tenang, dapat sakinah dan sebagainya, macam tuan-tuan dan puan-puan malam ni jugalah, iaitu bila duduk dalam majlis ilmu dapat sakinah, wa anzalat, diturunkan sakinah ke atas kita. Sebab tu saya pergi masjid surau mana-mana tu Haji Ustazah, bila orang datang mengaji ceramah ramai-ramai sebagainya, orang dapat sakinah, dapat tahu tanda dia senang je. Bila duduk dalam majlis ilmu, dia pun tunduk aja tuan-tuan dan puan-puan. Tunduk sepi, tuan-tuan tutup mata macam khusyuk tu punya, tidur. Jadi saya kata saya tak akan marah. Tanya isteri saya belakang saya kalau ceramah, kalau ada orang tidur saya tak akan marah. Kenapa nak marah orang tu tidur? Sebab nak tunjuk tanda-tanda dia dapat sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak kacau pasal apa? Cuba pergi konsert yang berdegung-berdegang tuan-tuan, takkan boleh tidur. Tapi duduk dalam majlis ilmu tak sampai seminit dia tuan-tuan dan puan-puan dah mula tidur. Itu tunjuk ketenangan hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi alhamdulillah malam ni tak nampak lagi yang tidur, insya-Allah, ya. Jadi nak tahu redha Allah Subhanahu wa taala macam tu tuan-tuan. Selain daripada diri sendiri rasa akan apa yang dilakukan, dapat tenang hati, iaitu bila kita dapat tengok semakin kurang dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Semakin banyak kehendak hati kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal ibadat yang kita buat, semakin rasa kurang kita beramal kepada Allah. Semakin banyak amal ibadah yang kita buat, semakin kita takut untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya iaitu tanda bila Allah mencampakkan keredaan kepada kita, iaitu bila timbul syauq, bila menimbulkan dalam hati perasaan rindu untuk melakukan amal, rindu untuk melakukan ibadah, yang akhir sekali rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara tanda-tanda, tetapi hakikat tanda redha Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita beramal dengan mengharap agar Allah meredai perbuatan kita, agar kita buat apa saja, semayang apa pun, bukan nak pahala, bukan kerana nak syurga, bukan kerana takut neraka lagi dah sampai tahap kita tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kerana nak keredaan Allah, kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambang redha, tanda redha Allah iaitu Allah mencintai dan mengasihi kita. Tandanya kita kembali mencintai dan mengasihi Allah dan merindui Allah dengan meneruskan amal ibadah, dengan meninggalkan segala amal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Silakan Ustaz Zakut, ada nak tambah? Silakan Ustaz. Agaknya sekali dengan penggulungan ya Tuan Haji. Ya, silakan. Baik, sikit je tambahannya. Memang kita tak tahu sama ada apakah kedudukan kita sekarang, Allah redha ataupun tidak, wallahu a'lam. Tapi satu golongan yang telah disebut sebagai radhiyallahu anhum. Golongan mana? Golongan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum, Allah telah redha dengan mereka. Sebab itu tanda penanda aras nak nilai Allah redha tak dengan kita, mari sama-sama kita muhasabah balik, postmortem balik. Sama tak cara hidup kita dengan cara hidup sahabat-sahabat yang telah diiktiraf radhiyallahu anhum, Allah benar-benar telah redha dengan mereka. Ya, bagaimana mereka bersegera memakmurkan rumah-rumah Allah, bagaimana mereka sayang cinta dengan majlis ilmu, bagaimana mereka ini amar ma'ruf nahi mungkarnya cukup hebat. So kita kena belajar sirah para sahabat supaya mudah kita nak menilai apakah Allah redha dengan kita ataupun tidak. Dan sebagai penutupnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, ada seorang tabi'in tapi saya tak berapa pasti namanya. Takut silap cakap pula. Ya, seorang tabi'in, tuan guru yang bila dia datang mengajar dalam kuliahnya, dia akan mulakan dengan soalan, apakah ilmu yang lepas telah diamalkan ataupun belum? Ya, katalah dia mengajar hari Rabu setiap pagi pukul 9.30 pagi. Dia akan tanya anak murid dia, ilmu Rabu lepas, 9.30 pagi lepas, dah amal ke belum? Kalau ada di antara muridnya yang kata belum amal lagi, maka dia kata wallahu a'lam bissawab. Tutup majlis, tak jadi tambah yang baru. Sebab tak ada guna tambah ilmu baru kalau tidak diamalkan. Agak-agak kalau setiap forum pun, ya, moderator tanya dulu, forum yang minggu lepas dah amal ke belum? Belum, ada sikit lagi. Saya rasa setiap minggu takkan dapat buat forum Tuan Haji. Ya, cancel semua. Sebab apa? Tak buat lagi. Ya, jadi tuan-tuan, ilmu itu ada dua. Al-ilmu fil lisan dan al-ilmu fil qalbi. Satu ilmu dalam hati yang menambah ketakutan kepada Allah, lalu berusaha untuk mencari redha Allah. Dan al-ilmu fil lisan, hanya ilmu hebat dekat lidah. Ya, akhir zaman pandai orang ramai bercakap. Jadi tak pelik. Ya, akhir zaman pandai bercakap belaka. Tapi al-ilmu fil lisan, ilmu dekat lidah, ya, yang maha tahu siapa diri kita sebenarnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Buat ke tak buat. Jadi saya seru diri saya terutamanya, ya, dan seluruh muslimin muslimat yang dengar, yang terdengar, ya, mohon sama-sama kita mencintai ilmu, mengisi masa-masa kita yang berbaki dengan menimba ilmu. Ya, seronok dengan ilmu. Ilmu ini hidayah daripada Allah. Dalam masa yang sama, kita berusaha mohon kekuatan daripada Allah. Jadikanlah kita orang berilmu yang boleh beramal dengan benar-benar mengharapkan keredaan Allah. Mudah-mudahan hidup kita baik, penghujungnya juga baik. Ya, mudah-mudahan. Setakat ini sahaja yang terkasar bahasa tersinggung dan sebagainya daripada kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami bertiga merupakan hanyalah insan kerdil sahaja yang sekadar datang untuk berkongsi pandangan, berkongsi sedikit ilmu mana yang boleh. Jadi ingin juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah pun berjaya melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa. Ini bukan usaha yang mudah dan bukanlah sesuatu yang senang untuk menganjurkan perkara seperti ini. Inilah merupakan satu peperangan dakwah yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Kita berada di medan peperangan dakwah dan inilah yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan mengharapkan kemenangan, mudah-mudahan mengharapkan kebaikan dan diangkat segala kesilapan kita selama ini. Dan sebelum kita berakhir pada malam ini, jadi bahagian yang paling saya suka adalah bahagian doa. Jadi marilah sama-sama kita untuk bersungguh-sungguh untuk merasai dan memanjatkan rasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, mudah-mudahan Allah perkuatkan iman dan takwa kita, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita segala kebenarannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita akan menjadi umatnya
yang berjaya bukan saja dunia, bahkan juga di akhirat. Dan kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan doa yang akan kita minta Ustaz Muhammad Ridwan untuk memimpin dan menyampaikannya. Jadi dengan segala hormatnya Ustaz, silakan untuk sama-sama menyampaikan bacaan doa. Silakan Ustaz. InsyaAllah, alhamdulillah. Sebelum saya tutup dengan doa, saya tutup juga dengan ampun maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian jikalau terkasar bahasa, silap bahasa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan sama-sama kita mengharapkan keredaan Allah atas apa yang kita lakukan pada malam ini. Dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini akan mencapai kecemerlangan bukan sekadar dunia tetapi juga di akhirat. Dan mudah-mudahan kompleks Islam ini nanti akan menjadi tempat berkunjungnya para manusia untuk mengharap dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ingatlah ilmu kerana antara perkara yang akan menjadi bekal kita di akhirat, al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang memberikan manfaat kepada kita di dunia, di dalam kubur dan di akhirat nanti, iaitu ilmu yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majlis kita dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi syifa dan rahmat kepada kita dan menjadi pembuka jalan bagi perjuangan-perjuangan Islam dan perjuangan untuk membangkitkan kembali tamadun Islam yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Engkaulah yang Tuhan yang mengadakan kami dari ketiadaan kami, yang menghidupkan kami dari kematian kami, yang mengumpulkan kami dari perpisahan kami, dan yang pasti akan memisahkan kami dari perkumpulan kami ini. Wahai Tuhan, dengan keberkatan dan keagungan baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berkumpul ya Allah di saat ini, di waktu ini, di malam ini. Berkumpulnya kami tiada lain melainkan untuk mendapat keredaan daripada-Mu. Berkumpul kami beramai-ramai ini tiada lain melainkan bertemu dan berpisah kami kerana-Mu ya Allah, kerana ingin mendapat redha-Mu. Kerana itulah yang menjadi idaman dalam kehidupan kami. Maka Kau berikanlah kekuatan kepada kami agar setiap patah perkataan yang keluar di bibir kami adalah perkataan yang Engkau redai. Setiap pandangan dan lirikan mata kami adalah pandangan yang Engkau redai. Setiap kalimah yang kami dengar dengannya ya Allah adalah kalimah yang Engkau redai. Setiap tapak kaki kami yang melangkah adalah tempat-tempat yang Engkau redai. Dan setiap degup jantung dan lintasan hati kami adalah lintasan yang Engkau redai. Dan pastikan ya Allah, jadikan dan bantulah kami agar akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalam yang Engkau redai. Dan agar di akhirat nanti kami berada di hadapan-Mu, Engkau memandang kami dengan pandangan redha-Mu, dan Engkau jemput kami ke dalam syurga dengan keredaan-Mu ya Allah. Ya Rahman, jadikan kami hamba-Mu yang dekat pada-Mu, yang takut padamu, yakni takut untuk melakukan kesalahan dan kesilapan kepadamu. Dan jadikan kami hamba yang mencintai-Mu melebihi diri kami sendiri ya Allah. Dan jadikan kami juga umat yang mencintai Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam diri kami semangat perjuangan seperti baginda ya Allah, berjuang untuk membangkitkan tamadun Islam ya Allah, yang untuk mendapatkan keredaan-Mu ya Allah. Jadikan hidup kami di awalnya redha, di pertengahannya redha, di akhir hidup kami dengan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dengan tali-Mu. Jangan Kau biarkan kami berpecah belah ya Allah. Jadikan kami hidup harmoni, sejahtera dan bahagia dengan naungan kasih sayang-Mu dan redha-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya pulangkan majlis kepada pengerusi majlis. Silakan.